Dulu zaman aku tidak mempunyai otak. Inilah jalan aku bawa kereta laju gila. Gila. Tapi dulu kereta taklah banyak macam ni kan. Memang bodoh lah. Cuba kalau ada orang melintas ke kan. Astaghfirullahaladzim. Masih muda kan, darah masih lagi panas. Semua benda kau je yang betul. Kepada sahabat-sahabat di sana yang masih lagi muda, ingatlah orang di rumah. Ingatlah keluarga, okey? Berhati-hati di jalan raya. Melainkan kita kat dalam track kan nak laju, selamba. Sebab tak ada hadiah untuk dimenangi sebenarnya kalau bawa laju ni. Bahaya siut. Kan, especially kalau kereta atau motor tu kita masih lagi berhutang ke kan. Dah rosak, nak kena hantar bengkel. Dah tak ada motor, tapi motor tetap juga nak kena bayar. Berhati-hatilah ya di jalan raya. Okay, tu dah naik motor pakcik, cakap macam pakcik lah. Itu lah siut, masa aku muda. Ya Allah tuanku, syaitan siut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni aku nak cerita pasal apa yang aku ada buat sikit dekat motor NMAX ni. So hari tu masa aku jumpa Bob, dia tengah pasang ECU sebenarnya. So ECU macam menarik apa benda, apa efek yang akan aku dapat bila pasang sini. Dia kata okey lah, at least engine management kau lebih baik and semua benda tu lah. So aku pun terracun. Orang cakap tu, racun itu benar. So aku pergilah pasang. Video kali ni ialah pasal aku pasang ECU. Jom. Okey, sekarang aku dekat Takong sebab aku nak ikut Bob punya kelajuan. Sebab aku nak sampai Putrajaya laju sikit. So aku decided hari ni aku nak pasang ECU lah. ECU untuk motor NMAX ni. Motor pakcik kata Bob. Okey, so tengoklah macam mana dia punya result. Kita tunggu je lah. Okay. Lepas tu Aboy boleh suruh aku pasang exhaust pula. Tu Aboy, tengok dia. Dia tengah buat motor Bob. Jadi kita akan tengok macam mana. Asalnya exhaust aku tak pasang kot. Cuma pergi buat ECU untuk motor ni. Tengok result dia macam mana sebelum pergi dyno. First time aku pergi dyno. Video ni akan ada continuation dia. Esok Bob dah book aku punya dyno dekat tempat dyno yang dia selalu buat tu. Dan kita tengoklah dia punya sebelum dan selepas tune. Okey? Jom. So sekarang ni saya ingat nak anjurkan ujian sains skuter pula. Kerana dia bakal jadi musuh saya pula. Ini bakal. So Chop. So hari ni Raja kata dia nak tukar ECU dia untuk mendapatkan kepuasan. Ada lingan ke tak? Ada lingan ke tak? Stiker ni pak, ada lingan. So okey, itulah. Tunggulah apa yang akan berlaku. Okey. Macam biasa, macam tadi aku cakap, exhaust belah sana tak tukar. Tu dia. Oh, ni dia kecil je. Besar. Ni dia punya sambungan dia. Ni dia ECU dia. Ni ada ECU dia. Okey, ada pasang ni aku tak sempat nak ambil, tapi okeylah. Cepat dia pasang, berapa minit bang? Berapa minit dia pasang? 2 minit je bang. 2 minit je pasang. Okey, so siapa nak datang pasang, datang cari abang ni. Okey, dia dekat Takong sekarang. Pantas dia kerja. Okey, ni dia mekanik handalan Malaysia. Okey. Thank you. Ni boleh pergi 200 kan, Puan? Boleh. 200.5. Okey, tukar ni 300. Bagi tambah exhaust 400. Nanti kita tengok result dia macam mana, okey? Kalau korang nak cari barang-barang ni, dah ada dah dekat Takong. Okey, dulu aku dah tanya tak ada. Tapi sekarang ada. Okey, dah settle dah sini. Nak balik kejap. Lepas tu esok akan pergi ke apa dah? Tempat dyno dia cakap ni. Okey, lepas tu lah. Jom cakapkan kejap. Okey, ni nama dia Bob. Aku baru kenal dia hari ni. Okey. So ni motor 2 ni. Okey. Confirm laju. Ada hati je laju. Okey, so tu lah. Kita sambung esok dekat dyno dan tu je lah. Okey, bye. Okey. Kita dah settle pasang ECU. Sekarang kita nak balik dulu, pergi makan ke apa. Tak tahulah efek dia macam mana. Bob cakap nak kena tuning dulu sikit baru ada rasa dia punya efek. Lalu top speed dia 121 km sejam. So hari ni tak tahu macam mana. Esok aku akan sambung dyno punya cerita pula. Macam mana dia punya efek selepas pergi dyno. So far sekarang tak ada rasa beza sangat. Bob layan corner babe. Gua buat orang ni babe. Esok kita sambung
cerita pasal dyno. Okey, itulah dia episod untuk kali ini. Untuk bahagian kedua, aku akan tunjukkan result efek ECU tu lah. Tapi, bukan aku bukan sahaja tukar ECU, aku juga tukar apa nama tu? Benda tu? CVT. CVT plate tu mangkuk dengan juga roller. Banyak beza. Ada rasa dia punya. Tapi lepas pasang ECU memang kena pergi tune. Kalau tak, memang tak ada kesan langsung lah. Untuk video yang seterusnya ni, nanti aku akan tunjukkan kita pergi dyno. Okay, dekat D5 Dyno Lab. Terima kasih kerana menonton sampai ke hujung rancangan. Kepada siapa yang suka, thumbs up. Kepada yang tak suka, thumbs down. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Oh, pasir. Pasir-pasir tepi pantai. Tapi kan, aku rasa macam nak kena tune ni kan. Rasa macam slow je motor aku. Tapi dia smooth lah. Smooth delivery tapi tak ada macam tak ada top. Nampak ni, tak ada ni. Okay, kita nak pergi tempat Bob lepak makan makanan dia. Bahaya tu diorang ni melintas jalan tapi lampu merah lagi. Ha? Kau nampak tak signal aku? Small lah, very kecil. Kalau kuatkan sikit dia punya cahaya tu mungkin okey. Tak nampak? Tak nampak? Kalau emergency kau tu toleh tu kan tak nampak. Tapi sebab aku dah pernah tengok motor kau masa ikut kau pergi Hali tu lah. Tak nampak. Tahu kau nak mana? Macam ni kan? Cahaya macam ni nampak. Kalau terang tengah-tengah hari tak nampak langsung. Kan itu panas kan? Okay lagi, all the best. Alright, thank you very much. Alright. Jangan lupa subscribe channel Rojak Session. Jangan lupa subscribe channel Bob YP, okay? Actually terima kasih kepada semua penonton Bob YP yang sudi datang tinggal ke Rojak Session. You guys are the best. Ya, betul. Hujan ni harap lagi tak pasang. Okay, Alright, thank you. Bye.